yakhruju minad dunya hatta yara makanu fil jannah. Apa sebabnya? Orang yang mempadapik takbir pertama dengan imamnya, keluarnya dari dunia, indahkan keluarnya dari dunia ko, maksudnya indahkan matinya, hatta yara makanu fil jannah, sebelum Allah perlihatkan kainnya sarugo tapiknya lebih dahulu. Tak kalau anguk kaputui mama aja sampai bilangan sudah gantang panu cepat balanjung arwah berpulang ke rahmatullah. Baganju suri ke pangkalan pulang ke asa dahulunya suri ke tanan dan sebingkah. Dikatun dan sapata dulun diam dan sabuah mak gantiang putih biang kacabia awak kamati. Alung kabarangke roh awak dalam batang tubuh awak lai. Sebelum Allah perlihatkan ibu bapa tampik kita dalam surga yang begitu indah. Kalau nampak surga tu wah, tu nak surga Ada nambi nguang lagi kita nak. Sepi dalam kesendiriannya, akarannya sepi, mangko balagolah sifatnya nanduo, atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal, saratu mangato Allah akan kalimah kun, kudrat dan iradat ko balago, diambil dari bapak batu buah-buah adik guru-guru awak. Ko mara kena pahaman, supaya nak tentu doa sia dan kita dan sebenarnya. Nah, kudarai dan iradat. Kudarai Allah, iradat Allah diibaratkan sebuah batu pak bu. Tujuan dan niat kita berkumpul malam kini adalah kita akan melaksanakan solat hampir puluh atau sumayang hampir puluh. Ya bu, laban ni awak boleh hati kita indak basandiang nan hampir puluh hari hampir puluh malam awak lah mempinjadokan diri awak untuk beribadah, mengkesampingkan urusan dunia, nan biasanya pul 24 jam. Nang kini kita beransur untuk mengurangi dalam rangka iaitunya solat atau sembahyang hampir puluh. Jadi nak sembahyang hampir puluh aku ibu apa-apa menurut kaji nan basuh diambung nang kecik Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, man shola ma'al muslimina arba'ina yauman lam tafuhu raka'atun bara'atan minan nar bara'atan minan nifaki. Apa suawaknya Pak Bu? Siapa orang yang solat bersama orang muslimin berjamaah atau berimam sampai puluh hari sampai puluh malam tidak pernah ketinggalan satu rakaat saja. Jadi sampai puluh hari, sampai puluh malam awak sembahyang imam tak pernah ketinggalan satu rakaat. Makanya ibu apa-apa kalau sembahyang sampai puluh ke awak menunggu waktu. Dan biasanya awak keluar di Parak mungkin lah sangat 5 ya tak? Atau lah sangat 6. Nah kini pukul 3 tentu lah mulai bakame-kame. Kau sembahyang zuhur jam 1:30 balik awak lah beransur datang ke musaji. Sebab dalam sebuah kitab pernah membaca penyebab terjadinya Isra dan Mi'raj ada cie mamak je apa-apa, iaitu pertengkaran malaikat nan berampai orang. Yang dipatangkan adalah kehidupan umat manusia di muka dunia gua. Salah satunya yang akan membuat manusia itu terlepas daripada dosa
atau umpamanya tertutup dari dosa, maka farat, yaitunya apa yang akan membuat manusia itu tertutup dari dosanya. Nang kecil Nabi Muhammad 3. Dia pengen ibu-ibu apa-apa tertutup dari dosa awak. Dosa yang pernah kita kerajaan selalu salamun angkong. Pengen awak tertutup dari dosa. Amang kuado 3 macam yang harus kita kerajaan. Ya bu. Yang pertama adalah melengkapi anggota 2 waktu hari angin dan waktu hari dingin. Hari hari awak lengkapi anggota wudu awak. Dingin hari awak lengkapi juga. Bamu kasihnya mak melengkapi anggota wudu di waktu cuaca hangat dan cuaca dingin. Kalau mama sumungku kalau hari angin mak kau nak tengok tangguang no. Yo batakai kuan iya kemungkuasnya banyaknya yange. Tiba di tangan kalau cuaca hangat aku ada risiko basuh ke bawah. Kalau tiba baik giliran kaki dari lutut ya basuh. Namanya cuaca panas. Kalau lah dingin hari kadang-kadang masuk mungku ala kadarinya. Ayo nak. Kadang masuk tangan tak sampai ke ketiak ada waktu hari dingin. Pengen ibu apa-apa tertutup dari dosa, semualah waktu angin, waktu dingin, waktu awak bau dua. Lapi ada dosa tu. Tertutup awak dari dosa. Yang kedua ibu apa-apa yang membuat kita tertutup dari dosa, iaitunya menunggu waktu sesudah waktu. Amu kasihnya mama dia apa-apa. Sudah awak sembahyang zuhur, awak menanti kedatangan asar. Rindunya kita dengan waktu ke waktu. Sudah awak sembahyang asar, awak rindu kepada maghrib. Sehingga waktu kau awak nanti bibu apa-apa awak tunggu kedatangan waktu solat 5 kali sehari semalam. Ketika awak lah menunggu waktu dari waktu solat, akulah menutupi kita dari dosa kemana. Sembahyang 40 akulah kelebihannya. Awakku memang menunggu waktu lah. Yo mak. Tak ada mungkin awak lalai dah bagi guru beko. Beko dia kakak mak lah cukup anggota. Sianu nanti boleh wingkunya. Kakak malu payah dia. Aku tak bayu. Jangan semua dia tolong guru awak. Jangan awak lalai mak. Jadi awak nak kamari ko awak ko dapat menanti guru awak atau imam awak. Jadi imam awak nak menunggu awak. Awak anggota sembahyang 40 lalai panjang ya. Ko dapat jangan bantu itu. Jangan menjadi upik lo dia kawan-kawan awak. Si anu tu lebih panjang je. Ini kajun nyumah tu. Jadi pak, menunggu waktu ku ibu apa adalah menutupi awak jadi dosa bu. Dia do mak berdosa. Dia pengen mak tertutup dari dosa. Kocie. Salah satunya sembahyang 40 kau lah ikut kerajaan Yona. Ambo dulu waktu di perang maghrib bu. Ambo kan dulu mengimami sembahyang 40 dulu di pesantren, di musala 5 tahun lah maunya bu. Tu yo ama-ama tu yo patu-patunya sadonya. Kalau luhur jam 2 balik nyo lebih tiba sado tu. Nya laki waktu masuk nyo lah baca Quran, lah baca solat Nabi, sembahyang sunat. Lagi beko nak ada nanti dah. Beko asar jam 3 nyo lah tiba. Maghrib jam 6 nyo lah habis datang. Aku lah ibu-ibu apa-apa menutupi kita dari dosa awak. Ya bu. Aku lah mak siko lah iya alhamdulillah. Mungkin lah indak ke nanti guru awak dah.
Karena awak punya tempe lalok siko. Disediakan tempe lalok. Baraka sanang bayi badai siko domak. Untuk mencari saugo. Gigi lo tempe nancak. Pakai kasut tabak lalok. Aja sampai laluan yang mama kau. Aku dia lah kasut tabak, selimut tabak lah. Niangnya dalam selimut ya. Orang azan dah tahu. Nah, jadi bang, aku salah satunya menutupi kita dari dosa awak. Yang ketiga ibu apa-apa. Yang menutupi kita dari dosa adalah terangkatnya telapak kaki dari rumah awak untuk datang ke masjid melaksanakan solat berjamaah. Di rumah awak, bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ibu bapa bangun dan di dalam jago Muhammad ibu bapa. Tinggal dunia, tinggal segala macam ibu bapa nyolangkan kaki, nyo ayunkan tangan. Nyopai ke masjid melangkahkan kaki mengayunkan tangan. Aku adalah menutupi kita dari dosa. Ya bu, aku untungnya 90-an. Kita balik ke kaji tadi beliau. Iaitunya salamu ampe puluh hari, ampe puluh malam awak tak boleh ketinggalan satu rakaat saja. Kalau tinggal serakaat batas 90 bu. Batanya apa? Awak ulang kapan kau beliau. Amangkonyo kalau ada jamaah yang ketinggalan seorang, abeko langsungnya solat dulu. Abeko diimami de guru awak. Untuk mengimami jamaah aku, kita selaku imam atau awak yang sebagai guru, boleh awak mengimami jamaah aku berulang-ulang kali. Cuman nan usali awak menjadi imam adalah qadaan. Pamanya lah sudah menduwe yang adaan ya. Yang adaan tu namanya bu dalam kitab sembahyang hadir namanya. Masuk zuhur, zuhur nan jolong tibo ko, solat yang hadir namanya. Awaklah melaksanakan solat yang hadir. Ada jamaah yang ketinggalan beko. Awak tak solat yang hadir lelo. Anyo mangqadawa. Beko dulu ka bali mulai mak boleh ya. 5 kali pun awak mangqada solat na baado. Zuhur kalimo anyo boleh ya. Sebab sembahyang awak ko banyak tinggal bu. Yo nak. Jangan mak dah ngalo tarang kini sembahyang kada kon ado dah. Madung kada-kada gay. Nabi Muhammad tak ada mengkada tu. Nabi Muhammad lo ni berbandiannya. Nabi Muhammad tidak pernah mengkoda solat. Mangko awak mengkoda solat tu kali orang kini bu. Nabi Muhammad mangkonyo ndak mengkoda solat kerana solatnya ndak ada nan tinggal. Sajak solatku dijapui di Nabi Muhammad ibu apa? Iaitunya di usia beliau 53 tahun. 3 bulan 8 hari beliau pergi menyapit solat ibu bapa waktu Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab sama aja itu sampai beliau meninggal dunia indak pernah sembahyang tinggal di ibu bapa. Amangkonyo Nabi Muhammad itu tidak melaksanakan qada solat tapi beliau menganjurkan bahwa kau dianjurkan Nabi Muhammad itu tentunya umatnya. Kadang-kadang namanya dek musim masa-masa muda, kancang kate, kancang ke bawah ibu bapa sumayang tak terlaki. Dia kadang-kadang pergi pacaran, kadang-kadang sumayang lah tinggal. Banyaklah masa muda waktu solat lalai bu. Banyak nak tinggal. Amangku awak dianjurkan untuk mengqada solat. Ya bu. Ya mak. Jadi kuat dulu orang mematan sembahyang qada aku yang dengar lah. Yang kekada ni mana pergi diang ni guru den. Qada solat ku ibu apa-apa Nabi Muhammad sangat menganjurkan. Makanya di kami di bawah bu. Sembahyang qada umur ada namanya 5 kali dalam setahun. Sampai kini alhamdulillah lai jalan 5 kali setahun tu ibu apa. Pernah dibatalkan di orang kabupaten. Pernah dibatalkan di orang provinsi datang ke negeri gua.
Dua baselo ibu bapa kami hadapi. Alhamdulillah ndak tarabahan di nyodah. Aduh, sumayang qada umur namanya Pak Bu 5 kali dalam setahun. Manyo na 5 kali. Nam pertama yaitu tanggal 27 Rajab. Tu seluruh surau jamaah pai solat mengqada ke surau masing-masing. Kada bawakan surau koma setiap suku. Urang suhu Panyalai ada suraunya, Jambak ada suraunya, Guci ada suraunya, Pisang ada suraunya, Koto ada suraunya. Di surau kaum kolah sumayang qada ku ibu bapa tanggal 27 Rajab malamnya. Sudah tu nang kedua nisfu Sa'ban. Sapangga bulan Sa'ban berlalu, separuh mak sumayang qada lo balik jamaah ku di surau masing-masing. Sudah tu 27 Ramadan. 27 Ramadan kan banyak sembahyang debu tu Tapi alhamdulillah kami di bawah tak pernah absen debu. Sembahyang tarawih lah 20 dah. Tambah lu sembahyang qada tu beko 5 waktu. Jadi gak talai tu jemaah pulang kalau malam 27 Ramadan tu. Nangka ampe lai. Nya 5 kali setahun. Nang kampe ibu bapa 10 Zulhijjah. Bisu orang kasumbayang air raya Adul Adha. Malam kini ibu bapa sumayang qada umur di surau masing-masing. Sudah tu nan 10 Muharram itu khusus di Musajid Nagari. Pamanya peninjauan go ni Musajid Nagarinya yang terdaftar menjadi Masjid Nagari. 10 Muharram sadunya jamaah ke Musajid mak sembahyang qada tu. Panu Musajid tu ibu bapa-bapa. Aku diguguk sampai kini alhamdulillah. Ambo pertahankan, ambo perjuangkan, ambo sarankan kepada masyarakat supaya jangan sampai ibadahku ditinggalkan. Tu kelima kartunya mak. Atu satiuk taga awak memasang niat. Mulai luhur, asal, maghrib, isya, subuh terakhir. Di setiap awak kataga abu awak membaca doa tu. Doanya niat tu. Pakai lafaz. Nawaitu qada'an fardil fawaiti au fasadi min awali umri ila akhiri umrihi. Itu sebelum nangguang kamek tu. Apa awaknya? Sengaja aku mengqadang solat nan fardu nan lupui atau nan binaso sajak di awal umur sampai akhir umur kerana Allah. Itu satu katakan. Jadi mengqada sumayang nan tertinggal lupui nan binaso rusak. Ada sumayang kekan do na rusak mak. Ya nah. Kadang mai jilbab awak terlampau lapang, rambut dah terulur ke bawah. Pak sikuah. Betul sumayang. Angkonya awak mau dia mak kau pakai jilbab ketek cik. Kadang-kadang orang perusi ku ada rambutnya ku ibu bapa nak tolonsong kamari tumbuhnya. Harus memakai anak jilbab awak. Sebab kalau nampak mama batal solat. Tak sah sembahyang awak dah. Aku banyak yang awak terlupa kadang-kadang kita perusi. Alai ibu. Kadang-kadang dalam sembahyang telapak kaki awak tersingkuk. Amangkonya orang perusi pakai kodeknya dalam-dalam bu. Sehingga kalau sujud, nan tapaknya tidak tersimbah. Seandainya telapak kaki ibu bapa nampak waktu sujud, batal solat. Namanya aurat awak lah terbuka. Aku namanya ibu bapa sembahyang kita nan binaso. Kalau nan lupui aku yang tinggal semua sekali ke. Tahu lu maksudnya si sawah. Lalu masuk asal dan mayang lah deh. Dua tanggung tiga na lebih kau maghrib celai. Aku mayit. Itulah madibu. Aku wajib di qada aku mah. Jadi sembahyang nanti aku wajib di qada. Kalau nak dikada ada apa bu? Satu solat yang kita tinggalkan
ndak sempat kita bayar, kita qada sampai kita meninggal dunia. Besok di kampung akhirat, hukuman bagi orang yang meninggalkan solat. Satu solat yang ditinggalkan, berapa lamanya ibu bapa pembakaran dosa, meninggalkan solat gua. Sarati tahu lamunya wak dipanggang dalam neraka, mahabien dosa meninggal sembahyang cik waktu. Apa lagi yang amal? Aku nak sunnah aja. Ini mayang gay, mayang gay ko. Aku dah tadi. Makanya kini sembahyang 40 kita usahakan sembahyang 2 kali. Ada cik, koda cik, ada cik, koda cik sampai 40 hari 40 malam. Kapan perlu? Mau diama-ama awak lah tutup. Matahari ibu apa lah tagilik barangkali lah kapiang tenggelam. Lah pantai bahasa orang Periamannya ibu apa? Aku namanya bako. Si cici rimbo lah bahasa hutan ayam berasu pulang kandang. Nyampang ko mamalih abang dari surau mak tando mugarib dalam masuk. Gelap tiba gelap pun kabua pun datang awak pulang ke akhirat. Aduh jutang awak kola lemak semayang alun terganti. Marasai kita di kampung akhirat. Kita ansu-ansu lah mama yutang awak kepada Allah lah bu. Ya bu. Ya mak. Ko masalah sembahyang qada. Masalah mangqada ko indah ada tampiknya ibu apa boleh kapanpun dimanapun di waktu apapun mangqada boleh. Sebenarnya sembahyang ko ada haram. Di dalam kitab fikih ada sembahyang ko haram hukumnya. Lah sembahyang wak mangko kebadosa. Bila waktunya? Yang pertama waktu istiwa dalam kitab fikih. Anak istiwa tu mak matahari serang tagak tali jam 12 tapik tu lah. Itu haram awak solat tu bu. Alai sesudah asar. Alai sesudah solat subuh. Tidak boleh melaksanakan solat. Tapi kalau mangqada boleh. Jam 2 balik tagak. Sudah sembahyang asar. Sesudah sembahyang subuh. Boleh awak mangqada sembahyang. Indah ada larang jo pantangannya untuk mangqada solat. 10 kali dalam sehari boleh. Itu kayak itu sembahyang ni qadanya. Luhur aja sampai kali, asal lo 5 kali untuk turik boleh. Tidak ada larang pantangan tentang melaksanakan sembahyang qada Pak Bu. Hanya bedanya sembahyang qada. Konya sembahyang biasa je. Cuman usalinya batu kabeko adaan jo qadaan. Contoh yang dua, usalli fardhu zuhri arba'a rakatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau amang qada tu kalai usalli fardhu zuhri arba'a rakatin qadaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau awak menjadi imam, imamam. Kalau awak jadi makmum, makmuman. Kalau kita solat sendiri, ndak do imam maut, ndak do makmumannya. Ayo, bang semua yang seorangnya makmuman lo, jangan ikutnya. Ibu, aku tentang qada ya. Kemudian ibu apa? Sembahyang ko yang perlu ambo sampaikan ke ibu. Di dalam kita sembahyang sampai puluh, ko dapat kita menjauhkan daripada ibu bapa sebagai hadas. Hadas awak sesama awak bisa nanti ibu bapa membatalkan ibadah awak. Mana hadas ke ibu bapa? Kalau hadas inyo ndak bisa dipandang mata tapi inyo ada. Kalau najis inyo berupa batampan. Najis dipandangnya berupa di awalnya terasa maka najis ke? Darah, tai, nanah, iko darah najis. Tapi kalau hadas inyo ndak ada nampak dipandang rupa tapi inyo ada. Ana maunya pada badade kuang wa maawalah. Ana maunya hubungan kita jawab semua awak gua. Kadang dia lapi bagai diganti yang kawan, adin sembayang lele. Aku lah badai wak nama gua mah. Ina. Do mama gua. Di mulai start 90 di bantangnya lapi sajadahnya di belakang imam. Sampai sudah jangan janjak. Kalau dianjaknya dia nak sembahyang lele.
Ndak boleh dekat tu mak. Kau dapet awak apa banyak sampai suji awak bu. Kau dapet sampai puluh hari, sampai puluh malam kau lapis semayang tu dia anjak-anjak. Jangan kasih kesinannya tahu. Hari kini sko. Suap nah mari. Suap nah mari. Kau cuma pindah ke belakang. Semakin banyak sampai suji awak, semakin banyak saksi di kampung akhirat nanti. Akulah buktinya awak solat dulu. Ya bu. Aku perlu mama. Jangan latanya pergi semayang tu dibatih nang kali. Yang kasih nama tu. Salah. Wadan punya kau. Ya dia punya. Lek kau. Rugi awak. Di mana rugi awak? Rugi tentang tempat ibadah saksi. Ha? Mangkada tu. Apa semayang nama kerajaan? Kau luhu ampek loh. Ndak salapan lu mak we lah. Ya, aku mangkada lapan ka endak. Mangkada ko ibu apa bara solatnya rakaat sanyak tulanya aku luhu ampek loh. Ku asar kada ampek loh. Ku maghrib 3. Jadi apa doa kada? Itu lo banyak rakaat. Semua semayangnya. Nama baca semulanya ndak ada tukar loh. Oh mangkada ko ayatnya tu nak dah. Oh, kau mengkara ko ayat ini panjang ni ada. Apa nak awak baca takat tu? Cuma beda cirinya, keadaannya bertukar. Cuma tukar cirinya. Tapi semua keadaan. Ya mak. Itu salli fardhu zuhri arba'a rakatin qadaan makmuman lillahi ta'ala. Ibu, itu tentang solat sampai puluhan. Kemudian ibu apa-apa? Amalan di bulan Rajab ko yang perlu kita ketahui. Ko 90 ko ibu apa? Kalau Nabi, siapa sampai 90 hari, sampai 10 malam akan terindarnya dari persiksaan api neraka, terindarnya dari persifat munafik. Aku jaminan Nabi ko. Ndak kata lo mak dimakan api dah. Takut api dia. Sampai puluh dulu. Tenan dia. Kok ada panggang. Jadi menghindarkan kita daripada api neraka sembahyang sampai puluhan. Ya bu. Celai apa nak kita kaji mak. Di dalam sampai puluh ko adalah mengajar padilah tahrim. Mana padilah tahrim ko? Takabi imam jawab bayi-riang Allahu Akbar. Awak lan solat takbir di belakang Allahu Akbar. Aku namanya padilah tahrim nang kita kajabu. 5 keuntungannya. Jadi nama hilangan takabi imam tu 5 tuang tu mak. Aku hebatnya 90 orang. Palo padilah berjamaah dapat. Padilah tahrim dapat lah. 5. Mana na 5? Al-takbiratul ula yudrikuha mu'min ma'al imam khairul lahu min alfi hijatin wa umratin. Apa sawaknya? Siapa orang nambah iring-iring takbir pertama dengan imamnya, al-takbiratul ula yudrikuha mu'min ma'al imam. Takbir pertama tu dapat dawak di imam awak lebih baik daripada haji 1000 kali dan umrah 1000 kali. 1000 mamak ke Mekah. Umrah 1000 haji 1000 kali. Kok dipiti mak barat tu. Kok dipiti 1000 kali tu berapa tu? Sekali payah 40 juta. Kali 1000 haji. Kali 1000 umrah. Banyak mamak deh. Oh nak berpiti mak nak ke Mekah 90 je tu tua. Anak telur ke Makkah ke mati cai 90 yo daruak nyoknya. Kaja padilah tahrim tu baik yang takbir awak di imam dan dia oper le imam tu lu. Nya mama ka do nama per imam ke. Lamun imam kuayanya dan sesetai lu. Tapi kau walaqdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Hanya takbir lah yang. Allahu Akbar. Jadi sebantanya mereka
Imam lu rukuk, ani rukuk lelai. Jadi kalau dari awal awak sama je imam lamona tagak. Jangan lupa por, rugi awak, di mana rugi awak? Di padilah tahrim. Ya bu, kalau padilah jamaah ada beda awaknya. Sebab batasan solat berjamaah ku 27 derajat dibanding solat sendiri. Apilo tu selagi imam alun salam walaupun rakaat terakhir lamodeku imam awak tibo. Langsung takbir awak dibaca salli. Tu Allahu Akbar. Awak langsung duduk. Sebentar duduk ni imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Awak naik ke atas. Dapat awak padilah berjamaah 27 derajat dibanding solat sendiri. Ya mak. Tapi kalau nampak padilah tahrim, aku yo bayang tak biar awak di imam awak. Untungnya mak, bayangan takabi imam 7 takabi awak. Untung yang nomor 2. Walau minal ajri kaman tasaddaqa bi Jabal Uhud min zahbin fi sabilillah taala. Apa sawanya? Allah kasih upah laksana awak bersedekah gunung Uhud jadi ameh di jalan Allah. Lah semua mak-mak dia apa-apa bersedekah gunung jadi ameh. Dek dapat dia awak takbir pertama 7 imam awak. Orang lama. Tapi nama bersedekah gunung ameh. Oi. Benar. Ngagunung satih mah pikir. Ya, orang nako ni, gadang nako ko. Jual orang ni beli pikir suat go, yang nak kena. Aku ini apa-apa sama awak bersedekah gunung yang jadi emas. Yang ketiga lai. Yang ketiga, wa yuktabu anhu min kulli rakaatin ibadatun sana. Allah tuliskan satu rakaat itu nilainya 1 tahun ibadah. Di serakaat mak nilainya di mata Allah 1 tahun awak beribadat full. 2 balik bulan mak full awak beribadat. Ndak ada nan dosa isi dah. Ko serakaat ke. Berarti kalau kalimah rakaat, kalimah waktunya 7 balik rakaat. Sehari Allah kasih ponten, Allah kasih pahala 7 balik tahun ibu apa-apa awak beribadat umur di gitu nalah. Tu sehari mak sembahyang imam tu, tapi takbir pertama. Santiang nama dia. Ku sampai 10 hari. Wayoi. Ibu tahun umur di gitu nalah ibadahnya. Dah do nang icuh orang. Dah do malu yang kampung. Nah, do nipu. Kobo 1 tahun ibadah. Sarakat. Sudah alai. Ya khuruju minad dunya hatta yara makanu fil jannah. Apa suawanya? Orang yang mempadapik takbir pertama dengan imamnya keluarnya dari dunia. Indahkan keluarnya dari dunia kau. Maksudnya indahkan matinya. Hatta yara makanu fil jannah. Sabalun Allah perlihatkan kayaknya sarugo tapiknya lebih dahulu. Tak kalau anguk kaputui mama aja sampai bilangan sudah gantang panu cepat balanjung arwah berpulang ke rahmatullah. Baganju suri ke pangkalan pulang ke asa dahulunya suri ke tanan dan sebingkah. Dikatun dan sapata dulun diam dan sabuah mak gantiang putih biang kacabia. Awak kamati. Alung kabarangke roh awak dalam batang tubuh awak lai. Sabalun Allah perlihatkan ibu apa tampik kita dalam surga yang begitu indah. Kalau nampak surga tu wah, tu nak surga Ada nabi nguang lagi kita nalah. Aku bu. Encak nak. Nak kamu sampai puluh tu. Kau dah muai mati mana minta dah. Kadang-kadang untuangnya ya. Nak muda-muda jangan sampai ketinggalan. Kadang-kadang ni maju mai puluh orang kan mati bisu apa ni. Pada umur 60 Pada pilihan dah 53. Sampai puluh pacar dah dah. Mana muda dah. Sampai puluh kau tak baik banyak. Nak ada dah bu. Semua sampai puluh kau tidak ada diperuntukkan untuk orang tua-tua. Siapa saja.
walaupun ibu bapa inyo remaja, walaupun nyo muda, tetap melaksanakan sembahyang 40. Oh, kau tipak kita perempuan kaum wanita, awak muda baru 90 kau datang haid berakah. Boleh. Mulai start solat. Rupanya ibu bapa 20 hari baru mengikuti datang bulan awak. Langsung ibu bapa awak lingkari kalendernya. Kau tanggal haid dan datang. Berapa ke depannya mengko kasuci wak 7 hari ya. Berarti beko lala 7 hari. Awak sambung balik ibu bapa setelah kita suci. 20 hari kau sambung 21 balik. Sampai beko terhitung 40 hari 40 malam. Orang ini kan banyak ibu bapa mengejian 40 ko untuk orang tutu saja. Namanya tidak datang haid lah itu 6 boleh setor. Mudah setor dah. Ima kolanya dapat gaji. Kesudahnya tu rugilah anak-anak muda. Orang produksi umur sampai 50 ruginya. Sebab ibu bapa bayi badek ko iyo akan tua sehat ganyo. Oh akan tu mudo nang paling rancak. Kok lagaian nang kalibat cuma. Kok diawai lah sagalo licin. Kok diinjik sagalo na bari. Balai. Kok gigi tinggal ngungui. Kau dia te kapalo bala bata buai. Kau duduk lah suko monjue. Durang nasinya suko bubuai. Ayo. Anjaknya lang suwe ninyo. Balik. Atulah tuo ma. Aku tu nomor muda kado. Mari kita ikut serta solat 40. Ambo di pondok bu. Waktu bujang-bujang. Alhamdulillah bu. Jarang ambo absen. Salamu 5 tahun full. Malahan ambo mengimami sembahyang sampai puluhan. Sampai 5 tahun full tu bu. Alhamdulillah. Jarang ambo absen sembahyang sampai puluh gonya. Jadi kini kita mungkin disemunian ko. Kita lah membuat ibadah yang modeko. Semoga sembahyang sampai puluh ko adalah latihan. Nabi menyuruh kita untuk latihan. Sudah sembahyang sampai puluh. Sembahyang berjamaah ko jadi akhlak dia awak. Jadi budi pekerti dia awak. Jadi kebiasaan awak. Sehingganya tidak lama rasanya kalau solat tidak berimam. Di pada maghrib ibu apa-apa. Bara lawinyo nagari itu. Oh, ampek jorongnya pak bu. Itu sumayang ko ba imam 5 katu ko mak. Tidak sembahyang 42 aja dah. Cuma yo kini lah mulai mempunyai bulan Rajab tu. Kalau pada maghribnya sembahyang 40-nya bulan Rajab ko bu. Lah sudah sembahyang bulan Rajab ko mak. Kita kata juga mak tu kebun saji sembahyang imamnya. Ditanya, dia bila sudah 42 mak. Tunggu, nak suruh sembahyang seorang rumah dah. Jadi pak, lah rasul tak lama sembahyang seorang lain. Kerana lah tak biasa sampai 10 hari, sampai 10 malam. Jadi sebenarnya sembahyang 40 kok adalah Nabi melatih awak. Kok Nabi nya tak perlu latihan dah. Malah sembahyang bayi mama baparang orang kapi bayi mam yo le bayang tu kalau Nabi kan dia gago le mak. Parang wak cakap banyak parang basoso orang kapi buah pak tibo zuhur Nabi tetap melaksanakan solat berjamaah. Baca doa Nabi mak terjadilah sembahyang takwik namanya bu. Ada sembahyang takwik ko bu. Dibuat dari Nabi Muhammad safnya genap. Kondak 8 soft, kondak 2 soft, kondak hampir soft. Tak boleh ganjil lah. Itu gantian tu. Bagantiannya. Ketika soft yang terdepan ibu apa tagak, nan di belakang dua. Ganti-ganti. Nama nan giliran tagak memaci senjata bu. Nama nan softnya nan giliran tagak mana gua ha? Tu nyo maci pedang tu, senjata tu. Aduh kau tiba musuh nan tagak ko yang akan melawan. Abarat pentingnya di Nabi sembahyang berjamaah ko bu. Hanya anjurkan sembahyang berbulu ko sebagai untuk melatih awak. Awak nak barang ni. Itu latihan supaya jadi akhlak awak lain. Ya bu. Orang kini namanya peluang lu kaji lah. Korang cuma tu. Mula tak mari tu. Nabi tuduhannya sembahyang magada. Nabi nak magada mayang ni Nabi apa yang gada? Main tinggal na, do apa lagi kada? Lagi kada main tinggal mah, na usah main so Nabi sempurna solat tarunya. Ya bu, kau